Sana lah, saya ada dengar lah beberapa orang cakap kan pasal kalau kahwin kan, dia automatik tolak cukai. Dia jimat lah kalau kahwin ni, orang kata kalau aku kahwin, aku dapat tolak cukai. Betul ke bos? Dia kata automatik cukai jadi murah. Oh, okey. Ada betul ada tidak sebenarnya? Macam tu Kalau kita beli kereta under nama personal, tapi bisnes kita Sdn Bhd, tak boleh tolak cukai lah. Sebab itu orang punya. Jadi apa yang terbaik untuk kes macam tu, kita kena sewakan kereta kita kepada company kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Okey, orang sekarang berada di dalam podcast paling gepak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita iaitu Bos Cukai. Bos, macam mana bos? Sana lah, saya ada dengar lah beberapa orang cakap kan pasal kalau kahwin kan, dia automatik tolak cukai. Dia jimat lah kalau kahwin ni, orang kata kalau aku kahwin, aku dapat tolak cukai. Betul ke bos? Dia kata automatik cukai jadi murah. Okey. Ada betul ada tidak sebenarnya? Kalau kahwin ada anak, setiap anak yang kita ada tu, semua anak tu ada pelepasan cukai dia lah. Satu anak dah 2,000, tak banyak pun. Kalau ada anak OKU, dapatlah tambahan lagi 6,000. Kalau korang suka dengan video kita orang ni, korang boleh follow dan like supaya lebih ramai lagi tahu pasal video kita orang ni, okey? Jadi bila berkahwin, kalaulah satu pasangan tu tak bekerja, duduk rumah, si suami je yang bekerja, declare cukai, yelah kita boleh declarekan secara bersama dan dapat penambahan untuk penolakan cukai sebanyak 4,000 lagi. Maksudnya pelepasan tau, ni bukan tolak cukai 4,000, pelepasan tu ada tambahan lagi. So nak kata kalau kahwin dapat tolak cukai, betul lah, tapi tak banyak lah. Kita kahwin pun dah habis 30,000 kan, dapat tolak cukai berapa ratus je. Sebenarnya kos kahwin tu tak boleh cover pun. Tak boleh cover kan. Kalau luar sana siapa yang single tu, tak ada. Ikut korang, kalau nak kahwin ikut korang. Alright. Tapi janganlah bila nak kahwin, janganlah nak fikir tolak cukai. Memang kau tak boleh lah. Okey, siapa yang kahwin sebab nak tolak cukai? Tag kawan korang. Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.